Berat yang ketat boleh menyebabkan kanser payudara adalah suatu mitos. Tiada kajian saintifik yang boleh membuktikan dakwaan ini. Tetapi faktor risiko yang kita tahu boleh meningkatkan risiko penyakit payudara adalah gender, menjadi wanita kerana hormon wanita kita. Kedua, genetik, sejarah keluarga sesiapa yang mempunyai kanser payudara. Dan ketiga, gaya hidup seperti alkohol, BMI yang tinggi, high body fat percentage. Oleh itu, kita perlu fokus kepada risiko yang boleh kita kawal. Okey? Risiko yang boleh kita kawal seperti mengalami gaya hidup sihat, pemakanan yang sihat, seperti soy telah terbukti boleh mengurangkan risiko payudara dan reduce risk of recurrence among cancer survivor. Kedua, senaman dan aktiviti boleh mengurangkan risiko kanser secara keseluruhan. Dan ketiga, anda juga perlu fokus kepada stress management di mana dapat tidur yang cukup dan pandai menguruskan stres.